Bila barang-barang kartun luar macam Pokemon masuk, jangan sebut Pokemon, tu maksud dia aku Yahudi. Pikachu maksud dia aku sayang Yahudi. Lawak pula bila fikir balik. Tapi waktu tu kita ada fahaman linear yang kita kena sekat atau jangan tengok. Kita tak pernah bagi atau mencipta alternatif. Sementara Nickelodeon tengah peningkan kepala mak ayah dekat Europe. Sebab kalau nak sumbat otak anak-anak mereka dengan dakwah LGBTQ ni, buat avatar tak straight, Blue Clues ada anjing warna pelangi yang tak jelas identiti, SpongeBob pun tiba-tiba genderless. Dia macam tiba sangat kot. Dia span kan, so jadi span lah. Kita pun dulu aware yang dia span, yang kawan dengan tapak Sulaiman, so settle lah kan. Tapi dalam keserabutan tu, mereka bertambah terpinga-pinga sebab anak mereka tiba-tiba pandai cakap Alhamdulillah, sebut Bismillah, asyik-asyik insyaAllah. Kontra betul ni. Satu side woke gila, tiba-tiba jadi paling bahaya pula. Sebab kat sana Islam ni langsung macam tak ada yang baik lah kalau dalam berita tu. Kalau tak ganah, pengutuk. Tapi anak-anak mereka ni duk serap barang-barang yang sangat Islamik, barang yang tak diajak di sekolah. Kalau ada anak buah kita kat sini duk menyanyi sebelah 1000 kilometer dari sini ada juga budak yang sebaya yang cakap orang putih, tapi duk nyanyi lagu sama. Semua ni punca dia sebab kartun made in Malaysia ni, Omar Hana. Budak-budak Eropah tu duk layan Omar Hana sekarang sebagai antara alternatif nak lari daripada kartun-kartun yang tak selamat. Pogba pun layan. Tak heran. Lah saya check satu compilation lagu Omar Hana yang English, ada dalam 107 juta view. Tak relax. Barang ni kita kena berterima kasih dekat dua orang ni lah, Sinan dengan Hairul. Sebab mereka yang buat Omar Hana ni lepas Didi and Friends meletup gila. Salah satu benda yang Sinan share kenapa dia buat juga Omar Hana, walaupun Didi tu sukses gila dah, adalah sebab tak ada kartun atau animasi yang spesifik nilai Islami yang berkualiti tinggi. Dan mereka berjaya sebab kartun-kartun macam Omar Hana ni somehow adalah generasi baru, pewaris kepada mesej Islamik yang kita hadam dulu dalam lagu-lagu nasyid Raihan, nasyid 25 Rasul, nasyid niat puasa, lagu bulan-bulan Islam, 10 Malaikat, lagu-lagu pasal pengetahuan Islam yang asas je. Tapi serba sikit ada kesan dan bentuk apa fahaman kita yang sekarang. So sama juga, walaupun Omar Hana kartun je dan lagu-lagu simple pasal kena sebut Bismillah, kena sayang mak ayah, bagi salam kat Ustaz Musa, bila dia melekat kat kepala budak-budak, dia boleh ubah dan jadi penentu bentuk macam mana generasi depan lepas kita-kita yang tua ni dah lepak underground lah. Tambah bila budak-budak Eropah yang konsum, dia mungkin boleh merubah apa pandangan dunia dekat Islam pasca 2001 dengan drastik. Yang latest Sinan tu, platform baru dia Durio dah penetrate market Timur Tengah. So besar sebenarnya apa dua orang ni buat. Cuma